Kalau kamu nampak di belakang saya ni, lagi dekat, sini adalah pusat-pusat scam di antara salah satu call center ataupun pusat scam. Kamu nampak tak tu tembok tu? Tembok tu dan ada kawai duri. Itu tu semua current. Jadi kalau kamu dah terperangkap kat dalam sana, kamu tak boleh nak lompat. Sebab apa? Dipenuhi dengan kawat-kawat duri yang mempunyai kadar elektrik yang volt sangat tinggi. Jadi kalau kamu pegang, kamu boleh kena renjatan dan kamu tidak akan mampu untuk mendaki setinggi tu punya tembok. Saya kira lebih kurang tinggi ni. Jadi di tepi ni adalah pondok askar. Jadi ini adalah pondok askar dan Thailand sangat menjaga dengan ketat sepadan mereka, iaitu sungai ini di sebelah itu Mewadi dan kawasan inilah Thailand. Jadi pihak-pihak askar dia menjaga sepadan-sepadan di kawasan ini. Jadi kalau kita lihat, ini adalah contoh salah satu pusat scam yang tidak berapa besar, tetapi kita anggarkan ada juga orang Malaysia, tak ramai, lebih kurang 5-6 orang di kawasan sini. Ini kita boleh tengok dari sekadar dekat, dan kalau kamu tengok di sebelah sini pun ada. Di sebelah sini. Itu sepanjang deret tu sehinggalah ini adalah pusat scammer. Kenapa saya kata pusat scammer? Kalau bangunan biasa, dia takkan ada tembok ni. Nampak ni tembok ni? Dia tidak ada tembok tu kalau bangunan biasa. Tapi kalau bangunan scammer, dia akan ada tembok tu untuk mengelakkan mangsa-mangsa lari dan melintasi sungai. Jadi sampai daripada sana sehinggalah ke kawasan ini. Terima kasih juga kepada pihak askar kerana memberikan kami